Perbahasan berkaitan bid'ah ni, ianya perbahasan yang sentiasa hidup dalam masyarakat kita. Polemik dan wacana tentang bid'ah ini saban tahun kita sentiasa dengar dia berulang dibahaskan, terutamanya pada musim-musim tertentu. Ketika musim mendekati Maulid Nabi SAW, nisfu Sya'ban, kita mesti pastikan kita ada kefahaman yang benar dan sahih menurut para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan dan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita sama-sama pada halqah yang pertama kita yang akan membicarakan tentang konsep bid'ah di sisi para ulama yang mu'tabar. Yang mana halqah ini, yang pertama ini merupakan di antara halqah-halqah bagi satu siri khusus yang kita akan buat, yang insyaAllah akan menerangkan tentang konsep bid'ah di sisi para ulama yang mu'tabar. Jadi, untuk halqah yang pertama ini, kita akan membicarakan tentang definisi bid'ah secara bahasa dan istilah. Begitu juga tentang pengenalan tentang perbahasan ataupun terhadap perbahasan bid'ah. Jadi, perbahasan bid'ah ini, sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini kelak, merupakan perbahasan yang dititik beratkan oleh para ulama sejak zaman berzaman, kerana hakikatnya ianya perbahasan yang berkait rapat dengan banyak perkara yang lain, berkait rapat dengan banyak perincian yang lain. Sebagai contoh, perbahasan berkenaan bid'ah ini, kita boleh dapati ianya dibahaskan oleh ulama fiqah. Ulama fiqah mungkin akan menyebut perbuatan sekian-sekian sebagai bid'ah yang makruh, bid'ah makruhah. Ataupun ulama fiqah mungkin menghukumkan perbuatan tertentu sebagai bid'ah muharramah, bid'ah yang haram, ataupun sebagai bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib dibuat. Maka di sini kita dapati perbahasan bid'ah dia berkait dengan cabang ilmu fiqh. Di tempat yang lain kita dapati perbahasan bid'ah kadang-kadang dia berkait dengan isu akidah. Kita jumpa ulama akidah kadang-kadang menyebut kepercayaan seperti ini adalah satu bentuk bid'ah dalam akidah, bid'ah i'tiqadiyah. Golongan tertentu adalah golongan ahli bid'ah dalam akidah, al-mubtadi'ah dalam akidah. Di sini kita dapati perbahasan bid'ah dibahaskan oleh ulama akidah pula. Dan kadang-kadang kita jumpa juga perbahasan bid'ah dalam ilmu hadis. Kita jumpa kadang-kadang ulama hadis bila mereka membicarakan tentang perawi dan mereka membicarakan tentang status perawi hadis, mereka menyebut perawi fulan bin fulan terpengaruh dengan bid'ah sekian-sekian. Perawi fulan bin fulan adalah daripada kalangan ahli bid'ah. Dan dalam ilmu hadis ada perbahasan yang masyhur dipanggil sebagai perbahasan riwayatul mubtadi', riwayatan oleh ahli bid'ah. Jadi di sini kita dapati sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, perbahasan berkaitan bid'ah ni banyak kita dapati disentuh dalam cabang ilmu Islam yang pelbagai. Bahkan kalau kita tengok, bukan sahaja disentuh dalam cabang ilmu Islam yang pelbagai, ianya perbahasan yang sentiasa hidup dalam masyarakat kita. Polemik dan wacana tentang bid'ah ini saban tahun kita sentiasa dengar dia berulang dibahaskan, terutamanya pada musim-musim tertentu. Mungkin ketika musim mendekati Maulid Nabi SAW ataupun mendekati nisfu Sya'ban, bila mendekati contohnya bulan Rejab dan lain-lain, akan timbul perbahasan ataupun wacana berkaitan bid'ah dalam masyarakat kita. Okay? Jadi kita tak boleh nafikan perbahasan berkaitan bid'ah ni sangat penting. Oleh yang demikian, kita mesti pastikan kita ada kefahaman yang benar dan sahih menurut para ulama. Kerana kita khawatir kalau kita tak faham dengan baik perbahasan ini, kita faham perbahasan bid'ah ini bukan dengan kefahaman para ulama, dengan kefahaman golongan yang menyimpang contohnya, dia akan memberi kesan yang buruk kepada kita. Dari sudut bahasa, perkataan bid'ah ini dia berasal dari kata kerja bada'a. Menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, bada'a ini dia membawa maksud ansha'ahu ala ghairi mithalin sabiq. Apabila seseorang itu melakukan satu perkara yang baharu, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, yang tidak bagi perkara tersebut ada contoh baginya. Ansha'ahu ala ghairi mithalin sabiq, maksudnya melakukan satu perkara yang baharu yang tidak ada bagi perkara tersebut contoh yang lalu baginya. Begitu juga kita dapati Imam Ibn Faris, ulama yang masyhur dalam bidang bahasa, dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah, kitab beliau Maqayis Al-Lughah, menyebutkan kata dasar ba, dal dan ain ini mempunyai dua makna asas yang utama. Yang pertama, membawa maksud mencipta sesuatu pada awal kalinya tanpa ada contoh yang sebelumnya. Ibtida'u syai'i wa sun'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Dan makna yang kedua bagi kata dasar ba, dal dan ain adalah al-inqita' wal kanal. Okey, apabila seseorang itu ataupun satu haiwan itu merasa letih,
al-inqita' wal kalal, terputus daripada perjalanan ataupun dia teramat letih. Dari dua maksud ini, yang utama maksud yang kita nak beri tumpuan adalah maksud yang pertama, iaitu ansha'ahu ala ghairi mithalin sabiq. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, badi'us samawati wal ard. Allah berfirman tentang diri Allah sendiri, yang mana Allah adalah badi'us samawati wal ard, pencipta bagi langit dan bumi yang tidak ada sebelum Allah Azza wa Jalla, pencipta yang sebelumnya. Dan tidak ada juga bagi ciptaan langit dan bumi ini contoh yang sebelumnya. Itu dari sudut bahasa. Makna kedua tadi, kita dapati ada dalam hadis tentang makna lemah ataupun letih tadi, tapi itu bukan makna yang diberikan penumpuan kepadanya dalam isu bid'ah. Walaupun kita mungkin jumpa dalam hadis yang sahih, ada sahabat dia pernah jumpa Nabi SAW, kemudian dia kata, inni ubdi abi fahmilni, wahai Rasulullah, saya ni letih kerana binatang tunggangan dia dah mati. Maka dia letih, mungkin terputus sumber dia dalam meneruskan perjalanan, dia tak ada binatang tunggangan, maka dia kata inni ubdi abi fahmilni, maka wahai Rasulullah, berikanlah kepada saya haiwan tunggangan. Lalu Rasulullah SAW sebut, ma indi, saya tak ada binatang tunggangan. Lalu seorang sahabat yang lain kata, saya tahu, saya boleh tunjukkan dia kepada orang yang ada binatang tunggangan, yang lebihlah yang dia boleh naik. Maka dalam hadis ni kita dapati sahabat tersebut menggunakan ubdi abi daripada kata dasar yang sama, ba, dal dan ain. Cuma maksud ubdi abi dekat sini bukan dengan maksud yang pertama, akan tetapi dia datang dengan maksud yang kedua, iaitu al-inqita' wal kalal, iaitu letih, terputus daripada sumber pertolongan. Adapun dari sudut istilah, maka boleh disimpulkan para ulama mempunyai dua metod utama dalam memberikan definisi bid'ah secara istilah. Di satu sudut ataupun pada satu kumpulan, kita ada para ulama yang memberikan definisi bid'ah secara istilah dengan meraihkan dan melebihkan aspek bahasa, iaitu bid'ah dari sudut istilah itu sangat dekat dengan bid'ah dari sudut bahasa, merujuk kepada apa sahaja perkara baharu yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Antara ulama yang memasyurkan definisi ini adalah Sultanul Ulama, Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah SAW. Bid'ah itu adalah melakukan satu perkara yang tak ada pada zaman Nabi SAW. Wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin mandubatin ila akhiri ma qala. Kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam, bid'ah itu adalah melakukan satu perkara yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, dan ianya boleh terbahagi kepada bid'ah yang wajib, boleh terbahagi kepada bid'ah yang sunat, boleh terbahagi kepada bid'ah yang harus, yang makruh dan juga yang haram. Maka kenapa Imam Al-Izz bin Abdul Salam membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian ini? Kerana beliau meraihkan aspek bahasa itu lebih dalam memberikan definisi bid'ah secara istilah. Maka bukanlah bid'ah di sisi Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, bukanlah bid'ah itu satu perkataan yang konotasinya mesti tercela dan negatif. Tak mesti. Ini merupakan pandangan ramai ulama lah. Ramai daripada fuqaha keempat-empat mazhab sebenarnya meraihkan dan bersetuju dengan definisi bid'ah secara istilah yang diberikan oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam ini. Sebab itu kita dapati biasa dalam kitab-kitab fiqh, ulama akan menyebut perkara ini bid'ah makruhah, perkara ini bid'ah wajibah, perkara ini bid'ah mubahah, bid'ah yang harus atau bid'ah yang makruh atau bid'ah yang haram dan sebagainya. Kita ada golongan kedua, kelompok kedua daripada kalangan para ulama. Kelompok kedua ini juga ulama-ulama yang hebat dan mu'tabar. Antaranya yang kita boleh sebutkan di sini Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, yang mana Al-Imam Ibnu Hajar cenderung untuk mendefinisikan bid'ah secara istilah dengan definisi yang berbeza dari sudut bahasa, yang mana ianya lebih khusus, yang mana di sisi beliau, di sisi Al-Imam Ibnu Hajar dan ulama yang setuju dengan beliau, bid'ah dari sudut istilah ini ada konotasi negatif dan tercela. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, al-bid'atu fi 'urfi asy-syar'i madhmumah. Al-bid'atu fi 'urfi asy-syar'i madhmumah bi khilafil lughah. Perkataan ataupun istilah bid'ah itu di sisi syarak, pada uruf syarak, adalah perkataan yang tercela ataupun ada konotasi yang negatif. Bi khilafil lughah, berbeza dengan maksud bid'ah dari sudut bahasa. Jadi di sini kita nampak Imam Ibnu Hajar menyatakan bahawa bid'ah dari sudut syarak, istilah syarak, seolah dia lebih khusus. Maka dia akan merujuk kepada perkara yang tercela di sisi syarak, perkara yang ada konotasi negatif di sisi syarak. Di tempat yang lain, beliau memberikan definisi beliau sendiri untuk bid'ah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, bid'ah dari sudut syarak adalah ma uhditha wa la dalila lahu min asy-syar'i bi tariqin khasin wala 'am.
apa yang perkara baharu yang diada-adakan, tiada dalil syarak yang khusus maupun yang umum yang menyokongnya, yang boleh menjadi sandaran baginya. Maka apa sahaja perkara baharu yang khususnya kita kata dalam agama, konotasi agama sini ataupun dalam konteks agama, tidak didasari dengan mana-mana dalil syarak, bukan dengan dalil umum ataupun khusus, maka ianya adalah bid'ah yang tercela di sisi syarak. Dan ini adalah definisi bid'ah dari sudut istilah di sisi Imam Ibn Hajar, yang mana kita sebut tadi lebih khusus berbanding dari sudut bahasa. Dan suka untuk saya bawakan di sini definisi terpilih sebenarnya, iaitu definisi Syekh Syarif Hatim bin Arif Al-Auni, seorang ulama hadis yang masyhur pada zaman sekarang, yang mana dalam kitab beliau Muhadarat fil Bid'ati wal Mubtadi', setelah beliau membawa definisi puluhan para ulama terhadap bid'ah, definisi istilah secara bid'ah ini beliau bawakan puluhan daripada para ulama, beliau kumpulkan dan analisa dan kaji satu demi satu. Lalu beliau simpulkan dengan definisi beliau sendiri yang saya rasa sangat bagus untuk kita pakai. Bid'ah dari sudut istilah ini adalah kullu amrin yutadayyanu bidhatihi wa naqta'u bi'adami sihhati nisbatihi ila ad-din. Setiap perkara yang dijadikan agama pada zatnya sedangkan kita yakin bahawa ia tidak mempunyai sandaran yang sah kepada agama. Okay, saya ulang semula. Setiap perkara yang dijadikan agama pada zatnya, maksudnya orang menjadikan ianya sebahagian daripada agama, sama ada menjadi sebahagian daripada agama secara percakapan, qaulan, ataupun secara perbuatan, fi'lan, ataupun secara i'tiqadan. Mereka menganggap itu sebahagian daripada agama, sedangkan kita yakin dan pasti ia tidak mempunyai sandaran yang sah. Naqta', kita yakin dan pasti tidak mempunyai sandaran yang sah. InsyaAllah pada halqah akan datang kita akan huraikan lebih lanjut definisi yang diberikan oleh Syekh Syarif Hatim Al-Auni ini, kerana ia akan menuntut kita untuk memberikan masa yang agak banyak lah. Walau bagaimanapun kita boleh simpulkan untuk halqah yang pertama ini 3 poin utama dalam definisi bid'ah. Walaupun kita tidak nafikan ada khilaf dalam mentarifkan bid'ah, dalam memberikan definisi bid'ah, kita tidak nafikan juga ada 2 kelompok ataupun 2 cara, 2 maslak dalam memberikan definisi bid'ah secara istilah. Kita tetap boleh membuatkan 3 kesimpulan berikut. 3 kesimpulan ini sebenarnya dia adalah perkara yang disepakati oleh para ulama daripada kedua-dua kumpulan, daripada mana-mana ulama yang memberikan definisi bid'ah secara istilah. Yang pertama, konklusi yang pertama adalah bid'ah dari sudut syarak adalah perkara yang tercela. Dari sudut uruf syarak, melihat kepada dalil dan asasnya. Yang kedua, terdapat dan wujudnya bid'ah dari sudut syarak secara pasti. Maksudnya para ulama setuju ada di sana bid'ah yang tercela dari sudut syarak. Yang ketiga, tidak semua perkara yang baharu yang diada-adakan itu mesti ianya tercela dari sudut syarak. Maksudnya apa? Kita setuju tadi dari sudut uruf syarak bid'ah ni tercela. Sebab ulama yang kata bid'ah ni tak tercela, mereka melihat kepada dari sudut bahasa. InsyaAllah pada halqah akan datang bila kita membicarakan pembahagian bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah ataupun mahmudah dan mazmumah, seperti yang dilakukan oleh imam kita, Imam Nasir Sunnah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hakikatnya pembahagian kepada hasanah dan sayyi'ah itu ianya adalah pecahan daripada kita membahagikan bid'ah dari sudut bahasa, seperti yang Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam lakukan. Okay, insyaAllah kita akan perincikan pada halqah akan datang lah. Cuma saya sebutkan secara ringkas dekat sini. Mereka yang membahagikan bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah, sebenarnya mereka itu setuju melihat kepada bid'ah itu dari aspek bahasa. Mereka melebihkan aspek bahasa dalam memberikan definisi bid'ah. Adapun dari sudut uruf syarak, bukan bahasa, uruf syarak, maka bid'ah itu pada kebanyakan dalil menunjukkan bahawa konotasinya ianya tercela. Satu. Kedua, memang ada bid'ah yang tercela dari sudut syariat, yang memang ulama senaraikan dalam kitab-kitab mereka, yang mana memang ulama bahaskan dalam kitab-kitab mereka. Kita ada Al-Imam Abu Bakar At-Turtushi daripada mazhab Maliki yang mengumpulkan kitab khusus tentang bid'ah. Kita ada Al-Imam Al-Mujtahid Abu Syamah Al-Maqdisi dalam mazhab Syafi'i yang mengumpulkan kitab khusus tentang bid'ah. Jadi bid'ah yang tercela dari sudut syariat ni memang ada. Yang ketiga, walau bagaimanapun, bukan semua benda yang baharu itu tercela. Bahkan ada je perkara yang baharu dalam agama yang ulama tak hukumkan dia sebagai bid'ah yang tercela, bahkan ia adalah bid'ah yang mahmudah ataupun hasanah. Okey, kenapa jadi macam tu? Kerana setelah dibandingkan dengan kaedah-kaedah syarak, ianya didapati tidak bercanggah dengan syarak. InsyaAllah kita akan perincikan pada halqah-halqah yang seterusnya. Jadi 3 perkara ini tadi adalah perkara yang disepakati oleh para ulama daripada mana-mana mazhab yang membicarakan tentang isu bid'ah. InsyaAllah pada halqah akan datang kita akan masuk kepada membahagikan bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah. Kita akan membicarakan dari sudut sejarah pembahagian tersebut, siapa ulama yang bersetuju dengan pembahagian tersebut, apa dalil-dalil bagi pembahagian tersebut. Okay?
perincian-perincian ini insya-Allah kita akan sentuh pada halqah akan datang. Jadi untuk halqah yang pertama ini kita sampai di sini sahaja dengan kesempatan masa yang ada. InsyaAllah kita jumpa pada halqah akan datang. Yang lemah itu daripada diri saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.